Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada orang yang fikir, dia kata, Ustaz, saya lama dah terfikir, satu orang kafir yang baik, dia bantu orang, dia baik dengan mak ayah dia, dia bantu adik-beradik dia, dia derma sana derma sini, dengan satu orang mukmin jahat ke main, merompak, mencuri. Tapi bila mati dua-dua ni, yang kafir ni kekal dalam neraka walaupun dia baik, yang mukmin ni duduk dalam neraka tapi Allah Ta'ala akan keluarkan dia, masukkan dia ke dalam syurga. Di mana keadilan Allah? Tuan-tuan pernah tanya? Kan? Ada orang tanya kita lah kadang. Sama sekali, tuan-tuan, saya nak sebut satu orang. Saya nak bagi satu situasi. Satu orang, dia dilahirkan oleh ibu dia. Lepas dia lahir dalam dunia, ibu dia bagi macam-macam kat dia sampai dia besar. Lepas dia besar, dia maki ibu dia balik. Tapi dalam masa yang sama, dengan jiran-jiran dia baik, dengan adik-beradik dia baik. Adakah dia anak yang baik? Dia maki ibu dia, dia maki ayah dia. Dia tak mengaku ibu tu ibu dia, dia tak mengaku ayah tu ayah dia. Adakah itu anak yang baik? Walaupun dengan orang lain dia baik, dia tak baik. Walaupun dengan orang lain dia baik, kita paling tidak kita akan kata, anak tak kenang budi, anak tak sedar diri. Walaupun dia bagi derma ke orang macam-macam, tapi dengan mak dia, dia buang. Kita anak letak mak rumah orang tua-tua pun kita kata tak guna punya anak. Apatah lagi dia buang anak, dia buang mak dia. Letak rumah orang tua pun dia buang lah. Baik tak? Tak baik. Tak baik. Macam tu juga dengan hamba Allah yang musyrik. Kita tak boleh samakan Allah dengan mak ayah. Tapi saya nak kata, kalau dengan mak ayah pun orang kata anak tak baik, apatah lagi dengan Tuhan. Bukan sekadar bagi makan kat dia, diri dia pun Tuhan cipta. Nyawa pun Tuhan bagi. Tuan-tuan, biasanya kita hidup dalam dunia ni, bila kita nak keselesaan, nakkan keuntungan, kita akan keluar modal. Tu orang kata, kalau nak untung banyak, modal kena besar. Kalau modal 5 sen, mana nak untung juta-juta? Ini kita panggil sunnatullah kan. Nak untung juta, kena modal labu besar sikit lah. Betul? Okey. Kita turun ke dalam dunia ni, Allah Ta'ala bagi macam-macam keselesaan, tapi 1 sen pun kita tak bayar modal kat Tuhan. 1 sen kita tak bayar. Kita turun tak bawa modal apa. Maka satu orang yang musyrik, dia syirik pada Allah, makna dia tidak mengiktiraf hak Allah. Dia tidak hormat kepada Tuhan yang telah memberikan dia macam-macam. Kalau tadi pada mak ayah yang orang tu, kita tak bagi hak mak ayah, orang anggap kita derhaka lah. Anak yang teruk ni dengan Tuhan, kita tak ada adab dengan Tuhan, maka kita tidak ada ruang untuk mendapat syurga Tuhan. Walaupun dengan manusia kita baik, kerana manusia tidak mencipta syurga. Yang mencipta syurga adalah Allah Azza wa Jal. Kita tak beri hak Tuhan, kita tak mengiktiraf pencipta syurga. Lepas tu kita nak kata, kita nak claim saya nak syurga, sedangkan hak pencipta syurga kita tak bagi. Adil ke tak adil? Adil tak Tuhan? Adil lah. Sebab kita bukan nak minta syurga daripada orang yang kita buat baik, kita nak minta syurga daripada Tuhan. So kalau hak pencipta syurga kita tak bagi, macam mana kita nak minta syurga pada dia? Ini biasa orang-orang yang geng-geng liberal lah suka guna alasan dia kata, di mana keadilan Tuhan kan? Kita kata adil lah tu, Tuhan bagi kat tu, adil lah tu.
Kalau kau nak syurga, bagi hak Tuhan. Laksanakan hak Tuhan. Baik. Kemudian yang